Hai, bersama Cikgu Syahrum dalam pelajaran pendidikan jasmani tahun 1. Alright. Hai, apa kabar semua? Semoga semua murid dalam keadaan sehat dan ceria. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam tajuk imbangan stabil. Ayo, sudah bersedia? Jom kita ikut cikgu. Aktiviti pertama, imbangan sebelah kaki di sisi. Kita mulakan dengan kaki kanan ya. Kita angkat kaki kanan, cuba tahan sehingga 15 saat. Okey, baik. Seterusnya, kita cuba pula imbang kaki kiri. Baik, kita angkat kaki kiri ke sebelah sisi. Cuba tahan 10 ke 15 saat. Alright. Okey, bagus. Untuk aktiviti seterusnya, kita angkat sebelah kaki, bengkokkan dan letak di sebelah kaki kiri. Dan cuba depakkan tangan untuk mendapatkan keseimbangan. Cuba buat. Bolehkah murid-murid melakukan seperti mana cikgu lakukan? Okey, kita tukar pula sebelah kaki kiri. Okey, perbuatan yang sama, bengkokkan lutut, letak di sebelah kaki kanan dan depakan tangan untuk mendapat keseimbangan. Cuba tahan 10 ke 15 detik. Bagus. Sekarang kita angkat sebelah kaki dan sengitkan badan. Ya, cuba imbangkan. Kalau rasa macam nak jatuh tu, depakan tangan. Okey, bengkokkan badan dan imbangkan. Okey. Cuba kaki kiri pula. Okey, sekarang kita tukar kaki yang sebelah lagi. Okey, cuba imbangkan. Sengitkan badan. Bengkokkan lagi badan. Imbangkan. Oh, jatuh lagi. Okey, murid-murid cuba buat ya. Kita tengok siapa yang boleh buat. Kita cuba sehingga berjaya. Aktiviti kedua, angkat dan bengkokkan sebelah lutut. Ya, cuba imbangkan dengan mendepa tangan. Dengan ini, keseimbangan kita lebih stabil. Okey, seterusnya kita tukar perbuatan kita dengan mengangkat dan membengkokkan lutut kiri. Dan cuba tahan sekurang-kurangnya 10 ke 15 detik. Untuk aktiviti seterusnya, angkat kaki ke hadapan, bengkokkan lutut dan kita cuba imbangkan dengan sebelah kaki sahaja. Cuba tahan 10 ke 15 detik. Seterusnya, kita tukar perbuatan dengan membengkokkan sebelah lagi kaki, angkat ke hadapan. Alright. Mudah kan? Okey, seterusnya. Sekarang kita angkat kaki ke belakang, sebelah kaki dan kita imbangkan dengan sebelah kaki sahaja. Okey, kita tukar kaki yang berikutnya. Angkat sebelah kaki dan bengkokkan ke belakang, imbangkan dengan hanya sebelah kaki. Okey, nampak mudah kan? Okey, kita cuba buat bersama-sama. Okey, sekarang kita tambahkan kesukaran kestabilan kita dengan mengangkat kaki dan membengkokkan badan ke hadapan. Ya, sebelah tangan kita depakkan bagi mendapatkan keseimbangan dan sebelah lagi memegang kaki yang kita bengkokkan. Bolehkah adik-adik semua buat? Okey, kita cuba kaki sebelah lagi pula. Bengkokkan kaki dan bengkokkan badan ke hadapan, depakan tangan untuk mendapatkan keseimbangan. Okey, kita cuba lagi. Angkat kaki ke belakang, bengkokkan badan ke hadapan dan
seimbangkan. Kalau tengok sekali, macam Superman nak terbang pula ya. Okey, kita buat sebelah lagi. Angkat kaki ke belakang. Pegang kaki yang belakang. Bengkokkan badan ke depan dan cuba seimbangkan. Yang ini agak mencabar ya. Setelah menguasai teknik imbangan stabil sebelah kaki, kita boleh mempelbagaikan gaya imbangan kita. Cuba lihat cikgu buat ini. Ni gaya seorang pesilat memasang langkah. Kiri dan kanan. Cuba buat. Okey. Sekarang gaya side kick, tendangan sisi. Hebat kan? Okey, cuba murid-murid buat bersama dengan cikgu. Okey, cikgu harap murid dapat menguasai teknik imbangan stabil dan melakukan aktiviti yang telah cikgu tunjukkan sebentar tadi. Sampai kita jumpa lagi.